Try start, tak hidup-hidup. Ni masalah dia cuma ada dua je. Sama ada starter rosak ataupun bateri kong. Saya ulang, starter rosak ataupun bateri kong. Macam mana nak membezakan starter dan bateri? Meh saya terangkan. Okey, kalau untuk masalah bateri kong, kau start dia akan bunyi tag. Tu masalah bateri kong. Dia masih ada bunyi ketek lagi. Tapi kalau masalah ini, kau pusing kunci, langsung tak ada apa-apa. Kosong. Jadi kalau masalah ni berlaku dekat korang, lagi-lagi korang tengah berjalan, start tak boleh, start tak boleh, kau try ketuk yang atas ni. Confirm hidup. Ketuk kuat-kuat kat sini. Pakai tukul ke, pakai besi ke apa. Belah atas ni, ingat je, belah atas ni. Bagi korang nak cari starter tu, boleh cari brand ni. QHUK, the power to move. Okay, brand ni daripada United Kingdom, London. Barang UK jangan risau, tahan lama. So korang jangan ragu-ragu untuk beli.